wanita. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi bab 1, subtopik 1.3, pola dan jujukan. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan revisi ekspres, game misi ke N yang menarik dan cara penyelesaian untuk semua soalan Jom Cuba 1.3. Doa dan harapan cikgu agar kalian akan lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Untuk sukatan tingkatan 2, kita ada 3 kaedah untuk menulis pola jujukan nombor. Bagaimana? Mari kita lihat contoh senarai nombor ini supaya lebih mudah untuk faham. Senarai nombor ini ialah 3, 9, 27 dan 81. Apakah pola untuk senarai nombor ini? Seperti yang telah cikgu kongsikan dalam subtopik 1.1 dan 1.2, pola untuk senarai nombor ini ialah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Maka kaedah pertama ialah kita gunakan nombor. Kita cuma perlu tulis pola ialah darab 3 atau cuma menggunakan simbol darab dan nombor, pendek dan jitu. Kaedah kedua pula, kalian boleh tulis pola jujukan menggunakan perkataan atau bentuk ayat lengkap. Pola ialah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Cikgu telah kongsikan dengan lebih mendalam dalam video subtopik 1.1 dan 1.2. Rasa-rasanya, apa pula kaedah ketiga? Ia menggunakan ungkapan algebra. Ungkapan algebra mewakili generalisasi tentang pola suatu jujukan yang mana kita dapat menentukan nilai sehingga sebutan ke N. Kalian mungkin akan bertanya, apa itu sebutan jujukan ke N? Sebutan ke N merujuk kepada kedudukan satu terma dalam suatu jujukan yang mana akan berubah mengikut pola. Istilah ke N merujuk kepada sebutan ke N dalam suatu jujukan di mana N melambangkan nombor sebutan dalam urutan tersebut. Dengan ungkapan algebra, kita boleh mencari sebutan ke N bagi suatu jujukan. Tn mewakili sebutan ke N. Kalian juga mungkin akan bertanya, apakah fungsi suatu jujukan ke N? Ini dapat membantu kita untuk mencari suatu nilai dalam jujukan berdasarkan kedudukannya. Berbalik kepada contoh yang sama. Senarai nombor 3, 9, 27 dan 81. Jika kita ditanya, apakah sebutan ke-6 bagi jujukan ini? Bolehkah kalian hitung untuk mendapatkan nilainya? Seperti mana yang kita tahu, ungkapan algebra untuk senarai nombor ini ialah 3 kuasa N. Di mana N ialah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka sebutan ke N ditulis sebagai T subskrip N bersamaan 3 kuasa N. Kemudian kita buktikan nilai jujukan bagi sebutan pertama sehingga ke-4. Sama ada kita dapat sama tak dengan senarai nombor yang diberikan. Contohnya bagi sebutan pertama, T subskrip 1 bersamaan 3 kuasa 1 bersamaan 3. Bagi T subskrip 2 bersamaan 3 kuasa 2 bersamaan nilai 9. T subskrip 3 atau sebutan ketiga ialah 3 kuasa 3 bersamaan 27. Sebutan keempat atau T subskrip 4 bersamaan 3 kuasa 4 iaitu 81. Sebutan-sebutan ini adalah sama dengan senarai nombor yang diberikan. Maka pola kita adalah betul iaitu 3 kuasa N yang mana N bermula dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk mendapatkan sebutan ke-6, kita gantikan N dengan 6 ke dalam ungkapan algebra. Maka kita dapat T subskrip 6 bersamaan 3 kuasa 6 iaitu hasilnya ialah 729. Ini adalah nota revisi ekspres untuk kalian. Jangan simpan saja, gunakan untuk buat revisi sebelum peperiksaan ya. Adakah kalian sudah bersedia untuk bermain permainan misi ke N? Cikgu sediakan permainan ini untuk membuatkan pengalaman kita lebih menarik dan lebih mudah ingat untuk bab pola dan jujukan.
Cikgu akan berikan satu ungkapan algebra dan kalian perlu tangkap nombor bagi sebutan n yang diminta. Adakah anda sudah bersedia? Misi ini, cikgu akan berikan ungkapan algebra iaitu sebutan ke n ialah 3 tambah 2 darab n, yang mana n bermula dengan 0, 1, 2, 3 dan integer seterusnya. Jadi, apakah nombor yang kalian perlu tangkap untuk misi ini? 8 atau 9 atau 11 atau 13 ataupun 15? Ya, siapa cepat dia dapat. Syabas, kerana kalian telah berjaya menangkap nombor 11 tepat sekali. Ini adalah sebutan kelima. Macam mana kita dapat 11? Kita gantikan n bersamaan 4. Jangan keliru, sebutan kelima ialah n bersamaan 4 kerana n bermula dengan sifar. Jika n bermula dengan 1, maka sebutan kelima kita gantikan n bersamaan 5. Tetapi dalam misi ini, n bermula dengan sifar, jadi kita gantikan n bersamaan 4 untuk sebutan kelima. Jadi untuk sebutan kelima ialah 3 tambah 2 darab 4. Hasilnya ialah 11. Syabas dan tahniah. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.